Pada 2025 ini, 55 juta bagi kerja baik pulih, membaik pulih beberapa lokasi lain termasuk lokasi berlaku kejadian kemalangan. Ya. Jadi kerja belum bermula sebab kita memerlukan PCA, ya, Payment Condition Assessment. 1 juta kita agih untuk buat kerja ini, PCA. 14.5 juta untuk perabot jalan. 3.5 juta pemasangan lampu jalan dan 36 juta pavement akan dilaksanakan, 55 juta pada tahun ini. Jadi ada usaha Kementerian Kerja Raya dan JKR Malaysia untuk membaik pulih jalan ini walaupun kita belum dapat siap dengan sempurna sepanjang jalan. Jadi kita dah mula kerja dan akan diteruskan dengan peruntukan-peruntukan yang kita pohon dalam masa mendatang. Jadi untuk tambahan, peruntukan bagi keseluruhan jalan Persekutuan Negeri Perak, di seluruh negeri Perak, dari 2023 hingga 2025. Pada 2023, 197.6 juta ringgit untuk seluruh negeri Perak. Pada 2024, 280.6 juta ringgit. Dan pada tahun 2025 ini, 275.6 juta ringgit. Ya, untuk kita buat kerja-kerja maintenance dan baik pulih jalan di negeri Perak.